Bila dengar selawat, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman. Dia bergenang, bergegak, hati dia bergetar, merindui dan mengasihi Rasulullah SAW. Dengar selawat, bergenang ayat mata. Ataupun dia dengar sirah, seronok dengar sirah. Sebab perihal kehidupan Rasulullah. Dengar sirah, seronok, dia rasa seronok. Maka orang yang rasa berdebar-debar, berdegup hati dan jantung iman dia bila dengar nama Nabi, selawat, sirah. Bila dia dengar hadis ni, Nabi kata orang yang paling dekat, paling hampir denganku di akhirat adalah orang yang paling banyak selawatnya. Apa dia buat? Mesti mula untuk memperbanyakkan selawat. Tuan-tuan pakat beli tasbih. Nah, beli tasbih digital. Tasbih digital ke tasbih yang kayu tu ke, beli lah. Beli dan letak dalam poket. Pastikan tiap-tiap hari, selain daripada phone, dalam poket kita juga ada tasbih. Pegang macam tu, ada, Alhamdulillah. Selalu kita pegang sini cari apa? Cari pot, cari vape. Tertinggal patah balik. Tinggal jauh dah, 2 km dah keluar, patah balik cari. Alat untuk merosakkan tubuh kita. Betapa bodohnya manusia. Dia pergi cari balik alat yang nak merosakkan dunia dan akhirat dia tu, pergi cari balik. Hisap, cari, hisap. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mulai hari ni, keluar rumah pegang poket tasbih. Tasbih ada tak? Tak ada. Okay. Tasbih ada. Tasbih tak ada, pergi ambil. Berlatih dengan 10 selawat sehari supaya dia jadi meningkat. Lepas bulan 100, lepas 2-3 bulan dia jadi 300, 400, kemudian dia akan jadi 1000 sehari. Waktu dah 1000 tu kan, kita tak pegang tasbih pun, sekali sekala dia mai selawat tu sendiri di hati. Sekali sekala dia mai sendiri di hati. Dia mai sejam 5-6 kali dia mai selawat. Sekali lagi saya ulang, hadis yang sangat hebat. Aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling hampir, orang yang paling VIP dengan Rasulullah, orang utama dengan Nabi. Aula ni macam-macam ulama hurai. Dekat, yang boleh nampak Nabi di mahsyar, nampak Rasulullah di mahsyar, nampak. Mahsyar ni berdiri seperti mana kita berdiri di dunia ni dengan 2 kaki ni. Mata melihat tubuh badan yang macam ni juga. Dia bukan ubah muka lagi di mahsyar. Di mahsyar belum ubah rupa. Wadi ni dengan wadi ni lah. Wadi ini dengan muka ini, dengan berdiri macam kita berdiri di dunia ni. Dan kita nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin antara kelebihan banyak berselawat, orang tu paling hampir dengan Rasulullah di hari kiamat.